Alright geng, hari ni aku rasa hari yang paling best untuk korang tengok video aku hari ni. Sebab hari ni aku buat set combo Shimano Trank size 301SG tahun 2024 dan 401SG tahun 2025. Dekat sini kita ada dua model mesin. Size 301 dia kecil sikit, 401 dia besar sikit. Dan dia punya factory punya date keluar tu pun hari lain-lain, tarikh lain-lain, tahun lain-lain. Dekat sini kita ada 301 tahun 2024, 401 tahun 2025 dan kita orang akan bagi korang sekali dengan rod Yamato Dark Poison tahun 2026 dan juga tali Yamato 12 sulam 30LB kita akan bagi full guys. Full maksudnya 301 300 meter memang kita bagi 300 meter. Kalau 401 400 meter kita akan bagi 400 meter. Tak ada hal ni guys. Jadi dekat sini aku dah siap-siap tulis dalam set ni. Macam aku cakap tadi, korang boleh pilih nak mesin Trank 301 ataupun 401 ataupun korang nak beli sekali dua pun boleh. Dua set pun boleh, tak ada masalah. Ikut poket korang. Dan korang akan dapat rod Yamato. Lepas tu korang akan dapat tali Yamato. Dekat situ aku dah siap-siap tulis dalam set dan harga kat bawah tu guys. Harga jangan risau lah guys. Harga mesti ada diskaunnya untuk korang. Takkanlah tak ada diskaun. Lepas tu kita boleh post satu Malaysia kalau korang nak datang kedai, alamat dekat atas tu. Orchid Tackle Kelang guys. Jadi kita tengok mesin dahulu guys. Untuk 301SG ini guys size dia. Ni model baru tahun 2024. Aku tak ada nak tunjuk sangat dia punya detail, spec, features dia apa semua. Aku just tunjuk dia punya rupa dan dia punya spec ringkas dia untuk 301. Ni spec ringkas dia. Kalau korang tak sempat tengok, korang boleh screenshot. Right. So itu 301 dan untuk 401 ni besar sikit. Kalau korang main jenis slow jigging, ni memang paling sesuai lah. Jig korang tu lebih kurang 200 gram, 300 gram, ini memang paling mantap. Ini 401. Untuk spek ringkas dia, ini guys. Ini spek ringkas dia. Korang just screenshot je. Jadi untuk rod pula guys, rod korang boleh tengok dekat sini. Dia punya action depan lembut, belakang keras. Selalu kalau korang tengok orang tarik kerapu, mesti kebanyakannya kan, diorang akan patah dekat sini ataupun patah dekat sini. Dan sebab tu lah guys, kita buat extra carbon wrap. Dekat sini korang boleh tengok kita tulis extra carbon wrap. Dekat sini kita bagi dia support sikit guys. Kalau korang nak tengok action rod Yamato Dark Poison ni tarik kerapu, korang tengok hujung video. Dan dekat sini aku payung korang dia punya kekuatan powerlifting dia sajalah. So guys, aku nak payung korang powerlifting dia. Okay man, let's go. Kau try tarik tengok rod ni padu ke tak padu. Korang tengok action dia guys. Sampai bawah guys. Nampak tu? Nampak tak guys? Tu action dia. That's why kita buat extra carbon wrap. Kita nak bagi kualiti baik punya guys. Kalau Jepun ambil alih rod Yamato Dark Poison ni, paling-paling pun harga dia lebih kurang 1,500 lah. Tapi Yamato jual rod Yamato ni, harga dia lebih kurang dalam 500 saja guys. Dan untuk spek rod Yamato Dark Poison ni, spek ringkas dia, panjang dia 6 kaki 3 guys. Panjang 6 kaki 3, PE 13, jig weight dia ataupun berat jig yang sesuai untuk korang pakai 80 gram hingga 300 gram, section one piece. Cincin dia semua menggunakan Fuji guys, Fuji. Jadi korang boleh tengok dekat sini, sebab tu kita buat extra carbon wrap, sebab kita nak bagi korang support ikan-ikan berat ataupun beban yang berat, batu besar ke, boleh, tak ada masalah. Tapi bahagian depan dia korang tengok tu. Depan dia kalau gelama ketuk pun boleh rasa guys. Tapi rod ni nak tampung beban-beban berat pun tak ada masalah. Yang ketiga, kita akan bagi tali Yamato size 30LB. Macam aku cakap kat korang tadi, kita akan bagi full. Kalau korang punya 301, 300 meter. Kalau 401, kita akan bagi 400 meter. Tali Yamato 30LB ni memang cun lah. Kalau korang nak buat main bottom boleh, nak buat main jigging boleh. Lembut, potong air, potong angin. Dan yang paling penting, tali Yamato ni tak serap air. Jadi mesin korang pun tak rasa berat bila kayu. Jadi guys, harga dia korang boleh tengok dekat bawah ni. Aku dah siap-siap tulis color orange tu. Harga boleh nego. Kalau korang nak nego, korang boleh DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita di Orchid Tackle Kelang. So macam biasa guys, kalau korang berminat, korang roger je. Action rod Yamato Dark Poison kali ni guys, korang boleh tengok betapa liatnya rod ni nak tarik kerapu. Korang tengoklah kejap lagi berapa besar kerapu ni yang dia tarik menggunakan rod Yamato Dark Poison. Woi, woi, woi. Bos! Angkat video. Tengok saya. Piotong. Okey. Oi, nak masuk kedai bro. Bos. Wah! Aman. Iya, tasapan. Lihai. Oi, nah. Ya. Boron.